Hai, kita berjumpa lagi dalam page kebun ISA, kebun ikut suka aku. Hari ni kita meninjau lah tinggalan berapa buah durian yang dapat. Sebab kali ni bunga memang lebat musim ni, tapi disebabkan cuaca hujan, kebanyakan dusun gagal. Ini kanjau pun dapat 2 biji kanjau bermaksud tangkai panjang lah, jadi tengok dia sesuai lah dengan nama dia, tangkai panjang. 2 biji saja. Lepas tu yang ni yang di ujung sana musang king. Kita tengok musang king dulu. Dapat sebiji sahaja. Tinggal tangkai ya banyak. Tangkai ya, tinggal tangkai. Buah sebiji ya. Dan yang ni IOI. IOI ni dapat banyak juga. Dapat sekitar 40 biji. Sekitar 40 biji lah. Boleh tahan. Dia punya keupayaan melekat buah tu banyak juga. Sekitar tu lah, sejengkal. Sekitar buah kelapa pandan. IOI yang ni boleh merasa kot kali ni. Sekitar 40 biji. Jadi punca dia hujan lah. Sebab hujan, bila hujan pucuk keluar. Bila pucuk keluar, proses mula jadi tumbuhan lah, durian. Dia makanan ataupun sumber nutrien daripada daun lama tu, dia akan menyalurkan kepada pucuk. Jadi ada persaingan lah, membagi makanan. Pucuk berada lebih dekat dengan hujung, jadi makanan akan mengalir ke pucuk dulu. Jadi kepada bunga ni, sebab durian adalah tumbuhan yang berbunga di pangkal dahan. Jadi sebelum sampai dekat dia, dapat pucuk dulu. Jadi bunga tak dapat sumber makanan yang mencukupi, maka gugurlah. Jadi kita dah bincang sebab-sebab dia. Jadi kita cuba cara untuk mengatasi lah, untuk musim depan, untuk dapat lebih baik. Pokok ni yang dia boleh lekat, kita tengok daun dia banyak. Walaupun daun dia kecil, tapi daun dia banyak. Dan bila hujan pun dia tak akan keluar pucuk, sebab daun dia memang dah banyak. Kalau keluar pucuk pun, mana khasiat dia cukup lah untuk membagi antara pucuk dengan bunga. Tapi dia tak keluar pucuk sebab daun dia, mungkin timing dia betul, daun dia banyak dan cukup untuk membelah bunga lah dan buah. Jadi faktor-faktor daun cukupnya ni kadang-kadang ikut timing juga lah. Mana sebab daun dia tersedia sampai time dia bunga ni, daun dia memang bukan daun yang expired. Jadi dia ada menyimpan stok makanan lah dalam daun dia, menyimpan stok makanan yang mencukupi. Daun walaupun kecil tak apa, tapi banyak. Jangan daun jarang-jarang.
Dia di punca dia kadang-kadang faktor manusia jugalah. Sebab pemangkasan yang keterlaluan, pemangkasan yang tidak tepat pada masa yang sesuai. Jadi kita dah cerita punca dia, kita cubalah. Saya cubalah pada pendapat saya. Kita cuba pada musim depan kita buat persediaan daun. Bila nak buat, saya cerita pemangkasan. Pemangkasan untuk pokok berbuah. Pemangkasan terakhir adalah tidak kurang daripada 6 bulan sebelum berbunga. Kalau dah dekat nak bunga dah 3-4 bulan buat pemangkasan lagi, inilah masalah. Sebab bila kita buat pemangkasan, kita membuka ruang untuk pucuk baru. Bila dapat kesuburan, dapat hujan, masa tu tengah berbunga pula, habis. Bunga tak dapat, kita dapat pucuk. Jadi saranan saya, pemangkasan terakhir sebelum berbunga ialah 6 bulan. Mana selepas musim buah, hujung-hujung musim buah tu, untuk pokok-pokok baru kita ni, pokok-pokok baru, kita buat pemangkasan terakhir lah. Pemangkasan terakhir. Jadi pemangkasan tu, saranan saya jangan buat pemangkasan style ekor kuda lah. Mana style ekor kuda kita potong, gunting, tinggal kat ujung sejemput. Itu saya panggil ekor kuda lah. Jadi pemangkasan yang saya sarankan, kita buat silang lah. Kita potong sini, simpan sini, potong sini, simpan sini. Mana daripada bawah ni ada, bukan ada sejemput di ujung macam ekor kuda saja. Itu kita elakkan lah. Ni macam ni lah, kita silang-silang lah. Buang sini, simpan sini, buang sini. Contoh, buang sini, simpan ini, buang sini, mana silang. Faham lah kan? Kita cuba buat macam tu. Lepas tu kita boleh ikut step lah. Permulaan pemangkasan tu selepas musim buah kawasan masing-masing lah. Anjing dah menyalak lah. Katu. Mari, mah. Katu. Dia ingat siapa tadi. Kadang-kadang dia anjing ni dari jauh dia tak kenal. Okey. Apa sambung tadi? Pemangkasan, nanti ada tanya bila nak mula. Jadi kita mula pada hujung musim buah kawasan masing-masing lah. Kawasan tak sama. Ada setengah, ialah bulan lain-lain lah. Jadi kita ambil musim buah kawasan sendirilah. Siapa duduk kawasan mana, ikut kawasan tu. Lepas musim buah tu kita buat pemangkasan. Jangan ekstrim sangat lah. Lepas tu, selepas pemangkasan kita sembur copper sikit untuk mengelak cendawan lah, kulat cendawan tu apa. Dan bubur racun serangga, Ivermectin ke boleh, Abamectin pun boleh. Lepas tu kita mula baja lah. Baja yang tinggi N lah. Kalau katakan kita guna baja 555, dia N semua sama, NPK semua sama. Jadi kita tambah urea sikit lah. Tambah urea sikit. Jangan urea 4600, urea 2100 pun boleh. Urea 1500 pun boleh. Jadi bagi N tambah sikit lah, untuk memacu pucuk lah, untuk pucuk segera keluar.
semburan, kalau nak sembur folia pun kita cari folia yang N tinggi lah, N tinggi. Contoh 2144 ada macam tu kalau nak guna folia lah. Bila dah pucuk dapat pucuk apa, kita kena belah lah pucuk tu. Kita bubur baja subuh lah. Kamu yakin baja apa yang kata subuh tu, baja merah, baja hijau kan, terpulang lah. Jadi baja tu boleh subuh, boleh menyuburkan daun boleh apa, daun besar sikit. Dan selepas dapat pucuk pertama, mana kita panggil set pucuk tau, set pucuk. Kita dalam tempoh tu lepas musim buah tu, kita cuba buat sekurang-kurangnya 2 set pucuk lah. Kita akan buat 3. Kita buat 3 tapi tak dapat 3, kita buat 2 lah. Kalau tak dapat kalau dapat 2,5 pun boleh. 2,5 makna kita dapat 1 set. Lepas tu kita sambung lagi 1 set. Bila yang pertama ni dah tua, kita mula balik baja tinggi N balik supaya dapat set kedua. Kita baja sampai set ketiga. Jadi set ketiga tu kalau boleh siap sebelum musim panas tu, mana kita dapat 3 set lah. Kalau dah musim panas dah, nak sampai musim bunga dah, kita baru dapat 2 lebih kan. Jadi yang set ketiga tu kita cepat bubur bubur magnesium ke apa kan, supaya dia cepat tua lah. Dia dapat setengah tak apa, mana dia kecil lah, dia tak besar. Kita bubur magnesium supaya dia tua, dah bersedia untuk terima musim bunga tu. Dapat 2,5 tak apa. Tapi kalau kita buat betul-betul cuaca yang betul, cuaca yang mengizinkan, kita boleh dapat 3 set lah. Jadi 1 set tu, kalau kita masuk faktor cuaca, kita rasa dalam 60 hari lah 1 set daun. Kalau jadi kita puratakan, katakan 50 hari lah, 50 hari. Bukan musim hujan panjang kan, dalam masa 5-6 bulan tu. Jadi kita ambil purata 50 hari, 1 set pucuk, 1 set daun ni. Makna untuk 3 set kita guna 150 hari bersamaan 5 bulan. Okey, jadi masa set pucuk ni kita bubur baja subuh untuk daun subuh, daun besar. Set pertama, set kedua baja sama. Masuk set ketiga, permulaan set ketiga, kita tukar baja lah. Kita twist baja dia untuk twist CN ratio lah. Jadi kita nak bersediaan untuk bunga dah. Mana daun yang ketiga tu kita bubur baja ni lah, yang pada set awal set 1 dan 2 kita bubur baja N tinggi, P rendah, K rendah. Yang bila masuk set ketiga ya, kita guna baja terbalik pula dah. Makna N rendah, P tinggi, K tinggi. Contoh yang popular sekarang ni 8-24 lah. Tapi guna berpada-pada lah. Sebab pakar dah bagi tahu kata pokok tak perlukan sangat P tinggi ya. P dia tak makan tak habis. Bila dia makan tak habis, dia tertinggal sampai 2-30 tahun menurut pakar lah. Bila tinggal dia masalah. Dia berkonflik dengan unsur-unsur lain seperti zinc, iron dan lain-lain. Jadi pokok perlu semua zinc, iron apa semua. Jadi bila dia terkurang dapat tu, dia tak sempurna lah. Dia tak sempurna, dia kena dapat semua. Jadi maksud tadi kalau P tinggal banyak, P akan menghalang lah unsur-unsur tu daripada diserap oleh pokok. Macam tu. Okey, tadi kita twist untuk twist CN ratio. P kita tinggi, K tinggi dan N rendah dah. N rendah. Masa tu kita pastikan daun kita dah hijau macam ni lah.
hijau segar macam ni, mana bersedia untuk terima bunga lah. Ni macam contoh set lah, yang set pertama tak kat tu ya. Set kedua sampai ni, yang ni set ketiga lah, contoh set last lah masa ni kita dah boleh mula ikut cara-cara biasalah, cara yang disarankan untuk penyediaan bunga kan. Bubur baja itu, kalsium boron apa, nanti saya akan bincang lain sebab saya akan buat juga. Saya akan buat secara bersama, kita akan buat sama. Saya akan pilih pokok mana-mana nanti saya akan buat, dan saya akan share lah guna apa ke apa semua kan, untuk persediaan bunga tu. Jadi kita percaya kalau daun kita cukup, modal kita cukup, modal maksudnya simpanan stok makanan lah. Ini memang macam cukup lah ni, tapi pokok ni kecil lagi, dia tak boleh berbunga lagi lah. Kalau pokok ni besar, kalau daun macam ni mana dia cukup lah. Dia cukup, dah bersedia lah kalau keluar bunga pun. Daun banyak pula tu, daun banyak. Macam tu lah. Nanti bila sampai masa, nanti saya akan buat juga satu pokok. Saya akan buat, kita buat bersama-sama. Kita tengok dia punya perkembangan macam mana. Untuk hari ni sekian dulu lah perkongsian dari kebun ISA, kebun ikut suka aku. Mungkin pokok ni mungkin boleh cuba buat lah musim depan, sebab dahan dia pun dah hampir 1,5 inci dah. Besar dah. Kita akan cuba buat. Kalau daun macam ni memang boleh diyakini lah, daun macam ni. Dia durian ni dia penyimpan apa pokok pula. Dia baja yang kita bubur tu, walaupun kita push baja kan masa musim bunga tu, dia tak akan terus dapat kepada bunga. Dia akan pergi ke daun dulu. Dia akan pergi kepada daun, lepas tu baru daun proses makanan dalam bentuk glukos dan kanji lah, kanji dan gula lah. Lepas tu barulah dia supply kepada dahan, kepada bunga kan. Maknanya disebabkan hujan keluar pucuk baru, jadi, dan pucuk berada lebih dekat dengan daun, jadi sumber makanan tu akan supply ke pucuk dulu lah. Sebab tu bunga tak dapat cukup makanan, maka dia gugur lah. Dalam topik ni saya tak cerita lah pasal oksin, pasal hormon tambahan apa semua. Kita cerita basic dulu lah, basic penyediaan set pucuk. Saya tak pasti dalam kursus durian ada tak bincang perkara ini, perkara apa, set pucuk. Sebab negara jiran memang buatlah, memang mereka buat. Sebab masa saya hadir satu seminar percuma lah, saya pergi rumah saudara saya, kebetulan ada seminar dalam kampung dalam kebun. Bila penceramah tu tahu saya orang asing lah, orang Malaysia, dia berseloroh. Dia kata mereka tak takut Malaysia, sebab Malaysia tak rajin macam mereka. Dia tak kata Malaysia malas lah, dia cara hormat. Dia kata Malaysia tak rajin macam mereka. Penyediaan daun pun tak buat, penyediaan set daun lah, set pucuk pun tak buat. Dia kata mereka lebih takut pada Vietnam lah. Vietnam memang datang laju sekarang. Jadi kita dah tahu penyediaan pucuk, set pucuk itu penting. Jadi sekarang kita akan cuba buat lah. Saya tak pasti kursus durian di Malaysia ni mereka cover atau tidak untuk penyediaan set pucuk ni. Biasanya di negara jiran kita, mereka buat, kalau nak bagi dia berbunga secara semula jadi tu, dia akan buat 3 set lah. 3 set tu memakan masa macam tadi lah, 5 bulan, 150 hari. Untuk yang menggunakan bahan tu saya nanti kita sebut kemudian lah. Tapi siapa nak tahu pun boleh lah, boleh tanya bahan apa tu. Untuk yang menggunakan bahan, mereka buat 2 set saja. 2 set pucuk. 2 set pucuk
Lepas tu bila set pucuk yang kedua tu mula hijau macam ni, mereka terus masuk bahan tu lah, dan biasanya mereka akan dapat buah dululah. Macam sekarang lah, berlambak musangking dari Thailand dalam kat kedah kita ni berlambak sebab mereka buat macam tu lah. Mereka buat 2 set saja, jadi buah mereka keluar dulu. Kita buat 3 set, mana kita lewat dalam sebulan buah kita. Bukan kita lah, kebun-kebun di sana pun kalau yang buat 3 set, yang mereka buat 2 set, lepas 2 set daripada mereka spray bahan tu, paklo, depan sebut ringkas lah, paklo tu. Jadi lepas set kedua tu bunga akan keluar lah, sebab bahan tu dia akan blok pucuk. Dia akan blok pucuk. Pucuk tak akan keluar. Bila pucuk tak keluar, bunga keluar selesa lah, tak ada persaingan. Jadi bahan tu bukan baik sangat lah bagi pandangan saya. Saya tengok dalam Shopee Malaysia ni, mereka kata bahan tu penggalak bunga. Ada di Malaysia dalam Shopee, tapi bukan penggalak bunga, dia memblok pucuk. Jadi bila guna bahan tu, pucuk tak keluar lah. Mana dalam bahasa lain dia berhenti tumbuh saran. Kita takut kita guna tu, pokok kita terus stop, tak mau besar lagi, tak mau berpucuk. Jadi pokok kita besar takat tu saja. Jadi bahan tu kalau nak guna, pada pandangan saya, guna pada pokok yang dah matang lah, matang betul, 8 tahun lebih ke apa. Gunakan lebat, pokok muda jangan gunalah. Okey lah, kalau saya dalam topik ni, kalau saya kau cakap panjang banyak sangat, mungkin mengelirukan lah, tak apa faham. Nanti saya akan buat step by step, mungkin saya akan buat EP2, EP3, dan sampai masa nanti saya akan buat satu pokok. Kita tengok sama-sama lah. Okey, takat ni dulu untuk hari ini dari kebun ISA, kebun ikut suka aku.